Jadi bila anda pegang simpan sendiri, right, anda masih the rightful owner. Anda tak forgo lagi ownership. Itu maksudnya withdraw. Dan satu lagi saya nak share, right. Bila anda withdraw, right, hari ni saya baru jumpa saya punya chart hari ni. All this while dia hilang tak ke mana. Nampak tak chart ni, right? Chart ni, okay. Chart ni, okay, nampak tak, right? Anybody boleh tengok tak chart ni, right? Nampak tak, right? Chart ni adalah simpanan graf selama 20 tahun, right? Selama 20 tahun. Okay? Saya berdiri saya tunjuk chart ni, right? Okay. Nampak tak? Semua orang nampak tak chart ni? Nampak tak? Right? Daripada 2005, right? Dari 2005, right? Dia bergerak naik, right? Okay? Dia bergerak naik, right? Tengoklah harga daripada dulu sampai sekarang, right? Bila anda fizikalkan emas daripada GAP, right? Anda tengok chart ni, okay? Fahami sesuatu, right? Harga emas memang turun naik dan jangka masa terdekat. Tapi, right? Dan jangka masa panjang, ia tetap menaik. Okay? Hari ni harga emas adalah berapa tu? 665 per gram, right? Tapi nampak dah dalam chart tu saya dah buat harga tertinggi 2026 iaitu bulan Januari, right? 764 per gram, right? Jadi harganya dia memang turun naik. Jadi bila anda fizikalkan emas anda, right? Tengok chart ni, alright? Jadi lebih lama anda simpan lagi bagus. Inilah simpan emas. Inilah simpanan emas, right? Jadi